Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kami daripada sekolah SMK Yang Radin akan membawa anda mengikuti lawatan kami di sekitar Kuala Lumpur. Kami akan melawat beberapa tempat menarik seperti di Aquaria KLCC, Suria KLCC dan Boat Access Rex KL. Jom ikut kami. Sebelum itu, kami singgah di KLCC Port. Suasana di sini amat meriah dan pemandangan bandar yang sangat cantik untuk dilihat. Tibalah kami di Aquaria KLCC. Tempat ini menempatkan pelbagai spesies hidupan laut yang menarik dan cantik untuk dilihat. Lokasi ini sesuai untuk pencinta buku kerana mempunyai pelbagai jenis buku yang menarik serta reka bentuk dalaman yang unik. Jadi, itu sahaja perjalanan kami hari ini. Bye!